Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para panel jemputan, para guru, rakan-rakan pelajar serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam satu majlis ilmu yang penuh bermakna. Forum yang kita adakan pada hari ini bertemakan akidah asas Islamiah dan kesannya serta pencegahan dan pengukuhan akidah. Hadirin yang saya hormati sekalian, tajuk forum ini amat penting untuk kita fahami kerana akidah merupakan tunjang utama dalam kehidupan Muslim. Tanpa akidah yang benar, amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta hidup kita akan mudah dipengaruhi oleh pelbagai anasir yang menyeleweng. Justru itu, forum ini diadakan untuk memberi pencerahan tentang maksud sebenar akidah, kesannya dalam kehidupan serta bagaimana kita boleh mencegah ancaman yang merosakkan akidah dan mengukuhkannya dalam diri setiap masyarakat. Bagi mengupas tajuk yang besar ini, bersama-sama kita pada hari yang penuh barakah ini ialah dua orang panel jemputan yang tidak asing lagi. Panel pertama, Puan Umi Kazrin, iaitu seorang pensyarah kanan dalam bidang pengajian Islam yang berpengalaman luas dalam mendidik serta membimbing pelajar dalam bidang akidah dan akhlak. Beliau akan berkongsi pandangan tentang asas akidah Islamiah serta kesannya dalam kehidupan seorang Muslim. Manakala panel kedua kita, iaitu Puan Rabiatul Adawiyah, seorang pendakwah dan penulis buku motivasi Islam yang banyak terlibat dalam program pengukuhan akidah masyarakat. Beliau akan mengupas tentang pencegahan dan langkah-langkah praktikal untuk memperkukuh akidah dalam dunia moden yang penuh cabaran ini. InsyaAllah, dengan gabungan dua para panel hebat ini, kita dapat manfaatkan segala ilmu yang diberikan dan dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan seharian. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita ikuti forum pada hari ini dengan penuh perhatian. Semoga perbincangan ini menambah ilmu, memperkukuhkan iman dan menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan mengajukan soalan pertama bagi Ustazah Umi Kazrin. Bolehkah anda terangkan apakah maksud sebenar asas akidah Islamiah dan mengapa ia sangat penting sebagai pegangan hidup seorang Muslim? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita membincangkan tentang akidah, perkara yang pertama yang perlu kita fahami ialah maksud sebenar akidah itu sendiri. Dari segi bahasa, perkataan akidah berasal daripada kata kerja Arab akadah yang bermaksud ikatan, simpulan atas sesuatu yang terikat kukuh. Dari segi istilah pula, akidah Islam bererti keyakinan yang teguh dalam hati seorang Muslim terhadap perkara-perkara gaib yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia meliputi kepercayaan kepada 6 rukun iman, iaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat dan qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang saya hormati, asas akidah Islamiah inilah yang menjadi tunjang kehidupan seorang Muslim. Tanpa akidah yang betul, seluruh amal ibadah kita tidak akan diterima. Akidah ibarat akar bagi sebatang pohon. Jika akarnya kuat dan sihat, maka pohon akan berdiri teguh, berdaun lebat dan berbuah. Tetapi, jika akar itu rosak, pohon akan layu dan akhirnya tumbang. Begitulah juga dengan akidah, ia adalah dasar kepada seluruh amalan kita. Mengapakah akidah ini sangat penting? Pertama, akidah menentukan sah dan diterima atau tidaknya amal kita. Contohnya, seseorang boleh sahaja bersedekah berjuta-juta ringgit, tetapi jika tidak beriman kepada Allah,
amal itu tidak akan bernilai di sisinya. Amal yang diterima hanyalah yang disertai dengan akidah yang benar. Kedua, akidah berfungsi sebagai benteng daripada keruntuhan moral dan akhlak. Seseorang yang berpegang teguh kepada akidah akan sentiasa sedar bahawa Allah Maha melihat segala perbuatannya. Keyakinan ini akan mencegahnya daripada melakukan perkara yang dilarang, walaupun tiada siapa yang memahati. Inilah kekuatan akidah. Ia membentuk manusia yang jujur, amanah dan bertanggungjawab. Yang ketiga pula adalah akidah yang kukuh memberikan ketenangan jiwa. Apabila seseorang yakin bahawa segala yang berlaku adalah di bawah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan lebih sabar menghadapi ujian hidup. Sebagai contoh, seorang pelajar yang percaya dengan qada dan qadar tidak akan berputus asa jika gagal dalam peperiksaan. Sebaliknya, dia akan berusaha lagi dengan yakin bahawa Allah telah menetapkan sesuatu yang terbaik untuknya. Hadirin sekalian, kita dapat lihat bahawa akidah bukan sahaja teori atau ilmu di dalam buku. Ia adalah keyakinan yang hidup dalam hati, dibuktikan dengan amal dan dizahirkan dalam akhlak. Tanpa akidah, seseorang akan mudah goyah, mudah terikut dengan pengaruh luar, bahkan boleh tersesat daripada jalan Islam. Tetapi dengan akidah yang kukuh, insya-Allah, seorang Muslim akan istiqomah dalam kebenaran, tabah menghadapi cabaran serta mendapat rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Kesimpulannya, asas akidah Islamiah adalah simpulan iman yang kukuh kepada Allah dan segala perkara yang wajib diimani. Akidah inilah yang menentukan nilai amal, menjadi benteng akhlak serta sumber ketenangan jiwa. Maka setiap daripada kita wajib memastikan bahawa akidah kita sentiasa dijaga, diperkukuh dan dipelihara agar hidup kita sentiasa di bawah naungan rahmat Allah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Umi Tasrin atas hujah yang diutarakan sebentar tadi. Boleh saya huraikan sedikit tentang isu yang diutarakan sebentar tadi? Baiklah. Yes, tadi kita ada dengar tentang definisi akidah iaitu simpulan iman yang teguh. Kemudian rukun iman merupakan teras akidah yang harus dikukuhkan oleh setiap orang Muslim. Okay, kenapa kita perlu mementingkan akidah ini supaya kita dapat menentukan satu amalan tersebut sahih ataupun tidak. Jadi kiranya apabila kita ingin melakukan satu amalan ibadah, kita perlulah berpandukan kepada akidah yang benar lah. Contohnya bila kita nak melakukan satu amalan tu, kita kena ada pasang niat semata-mata demi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini segala amalan yang kita buat tu akan lebih diredai dan dapat pahala yang banyak. Jadi apabila kita melakukan satu perkara tu, walaupun benda tu baik tapi tak ada niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkinan amalan tersebut tidak dicatat. Jadi sekadar nampak baik saja di mata masyarakat tapi tidak di mata Allah SWT. Okay. Kemudian orang yang yakin dengan qada dan qadar akan lebih bersabar menghadapi ujian. Kerana setiap qada dan qadar itu ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi kita sebagai hamba perlulah yakin dan bersabar atas segala ketentuan yang telah ditentukan. Kita juga perlu ya, sebagai contohnya, apabila kita gagal dalam suatu ujian, okay, kita kena bersabar sebab setiap perkara yang berlaku itu pasti ada hikmahnya. Boleh jadi kemungkinan kita gagal pada masa tersebut, kemudian pada ujian seterusnya akan datang, kita akan dapat yang lebih baik lah. Sebab semua benda yang berlaku akan ada hikmahnya. Allah pun ada berfirman bahawa dia tak akan menguji hambanya melainkan hamba tersebut mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Baiklah. Saya ingin mengutarakan soalan kedua kepada saudari Rabiatul Adawiyah. Bolehkah anda terangkan apakah bentuk ancaman terhadap akidah pada masa kini dan bagaimana langkah pencegahan boleh diambil? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengerusi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir. Apabila kita berbicara tentang akidah, kita tidak boleh lari
daripada menyentuh soal ancaman yang boleh merosakkan akidah seorang Muslim. Pada zaman moden ini, ancaman akidah datang daripada dua arah, iaitu ancaman dalaman dan juga ancaman luaran. Ancaman dalaman yang merujuk kepada perkara yang wujud dalam masyarakat kita sendiri. Misalnya kejahilan terhadap agama. Ramai umat Islam yang tidak mempelajari asas tauhid dengan mendalam, menyebabkan mereka ini mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang menyeleweng. Selain itu, masih terdapat lagi amalan khurafat seperti percaya kepada tangkal, azimat ataupun meminta pertolongan daripada bomoh. Hal-hal sebegini jika tidak dicegah, ia akan boleh membawa kepada syirik, iaitu dosa yang paling besar di sisi Allah SWT. Manakala ancaman luaran pula datang daripada pengaruh dunia moden. Antara yang paling ketara ialah fahaman liberalism dan sekularism yang cuba memisahkan agama daripada kehidupan seharian kita. Selain itu, hedonism atau gaya hidup yang mementingkan hiburan melampau turut menghakis keyakinan kita kepada Allah SWT. Tidak ketinggalan pengaruh media sosial yang terlalu bebas seperti yang kita tengok anak muda pada masa sekarang ni yang sering mengetengahkan budaya barat dan ideologi asing. Kita lihat sendiri bagaimana ada golongan muda yang terpengaruh dengan konten etik ataupun fahaman-fahaman songsang yang menolak kewujudan Tuhan. Ini berlaku kerana mereka tidak mempunyai asas akidah yang kukuh. Jadi, bagaimana langkah pencegahan yang boleh dilakukan? Pertama sekali, pendidikan agama mesti diperkasakan sejak kecil lagi. Anak-anak perlu dibimbing dengan ilmu tauhid yang sebenar supaya keyakinan kepada Allah itu tertanam kuat dalam hati mereka. Kedua, ilmu agama tidak boleh berhenti di sekolah sahaja. Remaja dan orang dewasa perlu terus mengikuti majlis ilmu, menghadiri kuliah di masjid dan membaca kitab-kitab akidah supaya mereka tidak mudahlah terjebak dalam kekeliruan. Selain itu, bimbingan daripada ustaz dan ustazah amat penting. Kerana kadang-kadang seseorang itu tersalah faham kerana tidak ada guru yang membetulkan. Oleh itu, mencari ilmu daripada sumber yang sahih merupakan mencari ilmu daripada sumber yang sahih adalah kewajipan lah. Dalam masa yang sama, kawalan terhadap media sosial juga amat perlu. Ibu bapa misalnya mestilah memantau penggunaan gadget anak-anak. Bagi remaja pula, mereka harus lebih bijak memilih laman atau saluran yang bermanfaat, bukannya yang boleh merosakkan iman. Hadirin sekalian, pengukuhan akidah bukan hanya tentang teori tetapi juga perlu dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Contohnya dengan membiasakan diri kita berzikir, membaca Al-Quran, mendirikan solat yang khusyuk dan bergaul dengan rakan-rakan yang soleh. Persekitaran yang baik akan membantu kita mengekalkan keyakinan kita kepada Allah SWT. Jadi apa yang dapat saya simpulkan, ancaman akidah hari ini datang dalam pelbagai bentuk. Jika kita leka, iman kita akan mudah tergelincir. Oleh itu, marilah kita menjaga akidah dengan ilmu, amal dan doa kepada Allah SWT agar sentiasa diberi petunjuk. Semoga Allah menetapkan hati kita di atas jalan yang benar. Sekian daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas hujah yang diberikan oleh saudari Rabiatul Adawiyah sebentar tadi. Okay. Berpadukan apa yang baru saja dikatakan oleh saudari, kita dapat tahu yang sekarang kita sudah pun memasuki dunia digital di mana segala maklumat dan juga info-info terkini sering kita kongsikan di dalam media sosial. Jadi kalau kita tengok media sosial sekarang, generasi sekarang lebih suka kongsikan tentang urutan harian mereka, cara kehidupan mereka, dan apabila bila kita tengok video tersebut, kita boleh komen terhadap video yang baru saja mereka siarkan di akaun mereka. Dan kalau kita tengok dekat komen-komen tersebut, kita dapat mengetahui ada sesetengah masyarakat yang menegur segala kesalahan yang terdapat pada diri mereka lah. Jadi bila masyarakat tersebut menegur, didapati mereka tidak dapat menerima kenyataan atas teguran yang baru saja diutarakan.
Sebagai contohnya, bila mereka memuat naik video tentang pakaian mereka yang ketat ataupun tudung mereka yang singkat. Kemudian masyarakat pun menegur tentang cara pemakaian mereka tersebut tidak mematuhi undang-undang Islam. Tapi bila kita tegur, mereka menjadikan alasan mereka tidak tahu sebagai untuk menghalalkan perkara yang mereka lakukan. Sedangkan kita mempunyai kemampuan untuk mencari sama ada perkara yang kita lakukan tu betul ataupun salah. Jadi statement yang mereka gunakan sebagai mereka tidak tahu untuk menghalalkan cara mereka tu ialah tidak benar lah. Sebab kita mempunyai kemampuan untuk mencari sama ada perkara tersebut betul ke tidak. Kita boleh pergi masjid untuk mendengar ceramah tentang segala ibadah-ibadah apa semua. Ataupun kita boleh melayari internet mencari dengar forum-forum ke ceramah-ceramah di media sosial. Dari situ kita dapat tahulah segala maafkan saya, dari situ kita dapat tahulah amalan-amalan yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita ni betul ke tidak. Okay, baiklah. Kita sudah pun melepasi sesi yang pertama tentang tajuk kita. Kemudian kita akan beralih kepada sesi yang kedua iaitu sesi soal jawab. Saya akan mengutarakan soalan pertama kepada saudari Umi Kazlin iaitu maafkan saya. Iaitu bagaimanakah akidah seseorang Muslim ini dapat diperkukuhkan dan boleh memberi kesan positif dalam kehidupan seharian seorang Muslim. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari pengurusi atas soalan tersebut. Apabila kita berbicara tentang kesan akidah dalam kehidupan seharian, sebenarnya ia merangkumi seluruh aspek hidup manusia. Sama ada dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia maupun dengan alam sekeliling. Akidah yang kukuh bukan sekadar tersimpan dalam hati, tetapi ia akan membentuk cara seseorang berfikir, bersikap dan bertindak dalam setiap keadaan. Yang pertama sekali, akidah melahirkan sifat sabar, redha dan tidak mudah berputus asa. Sebagai seorang Muslim yang benar-benar yakin bahawa segala ketentuan datang daripada Allah SWT akan menerima setiap ujian dengan hati yang tabah. Sebagai contoh, apabila seorang pelajar gagal dalam peperiksaan, dia tidak akan merasa putus asa atau menyalahkan takdir. Sebaliknya, dengan akidah yang kukuh, dia percaya bahawa kegagalan itu hanyalah sebahagian daripada ujian Allah dan menjadi dorongan untuk dia berusaha lebih gigih pada masa akan datang. Kedua, akidah menjadi asas kepada pembentukan akhlak mulia. Keyakinan bahawa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui setiap perbuatan menjadikan seorang Muslim lebih berhati-hati dalam tindakannya. Seseorang yang berakidah teguh tidak akan menipu, tidak akan mengambil hak orang lain dan tidak akan melakukan perkara yang dilarang walaupun tiada siapa yang melihat. Sebagai contoh, seorang pelajar yang kukuh akidahnya akan tetap jujur ketika peperiksaan, tidak meniru dan berusaha dengan kemampuan sendiri kerana dia yakin Allah sentiasa memerhati. Yang ketiga, akidah yang kuat juga memberi ketenangan jiwa dan keseimbangan hidup. Dalam dunia moden hari ini, ramai orang menghadapi tekanan hidup, keresahan dan rasa tidak tenang. Tetapi bagi seorang Muslim yang berpegang teguh kepada akidah, dia yakin bahawa Allah SWT sentiasa ada untuk mendengar doa dan memberi pertolongan. Inilah yang menjadi seseorang itu lebih tenang, tidak gelisah dan mampu menghadapi cabaran hidup dengan hati yang lapang. Selain itu, akidah juga mendorong seorang Muslim untuk sentiasa berbuat kebaikan. Apabila seseorang yakin bahawa setiap amal baik akan dibalas dengan ganjaran di sisi Allah, dia akan terdorong untuk membantu orang lain, menghormati ibu bapa, berbakti kepada masyarakat serta menjaga kelestarian alam sekitar. Kesimpulannya, akidah yang kukuh memberi kesan positif yang sangat besar dalam kehidupan seorang Muslim. Ia melahirkan sifat sabar, redha dan tabah, membentuk akhlak yang mulia, memberi ketenangan jiwa serta mendorong seseorang untuk sentiasa berbuat kebaikan. Oleh itu, akidah bukan sekadar pegangan di hati,
tetapi ia adalah cahaya yang membimbing seluruh kehidupan seorang Muslim di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Umi Kazrin. Dan soalan kedua saya yang akan diutarakan kepada saudari Rabiatul Adawiyah. Apakah usaha praktikal untuk mengukuhkan akidah di peringkat masyarakat dan negara? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari pengerusi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita berbicara tentang pengukuhan akidah, kita tidak hanya melihat kepada individu semata-mata. Bahkan usaha pengukuhan akidah perlu dijalankan secara menyeluruh, melibatkan keluarga, masyarakat dan juga institusi negara. Hal ini kerana akidah adalah tunjang utama yang membentuk sahsia dan peradaban umat Islam. Baiklah, yang pertama, usaha pengukuhan akidah boleh dilakukan melalui institusi pendidikan. Subjek pendidikan Islam di sekolah bukan sekadar satu mata pelajaran untuk lulus dalam peperiksaan, tetapi juga merupakan benteng yang memupuk kefahaman tauhid sejak kecil lagi. Jika asas tauhid ini ditanam dengan baik, anak-anak akan membesar dengan pegangan iman yang teguh. Malah, guru-guru agama perlu lebih kreatif dalam menyampaikan ajaran supaya generasi muda kita sekarang dapat memahami dan menghayati akidah dengan cara yang dekat dengan kehidupan mereka. Baiklah, yang kedua, kita tidak boleh menafikan peranan masjid dan surau juga merupakan salah satu usaha sebagai pusat pengukuhan akidah. Masjid bukan sekadar tempat solat, tapi juga merupakan medan ilmu. Melalui kuliah agama, program usrah, kelas Al-Quran dan aktiviti dakwah, masyarakat akan terus dihidupkan dengan ilmu yang benar. Sekiranya masjid menjadi pusat ilmu, maka masyarakat akan lebih sukar untuk dipengaruhi dengan fahaman-fahaman yang songsang pada masa sekarang. Seterusnya, peranan keluarga juga sangat penting. Ibu bapa merupakan pendidik pertama dan utama kepada anak-anak. Jika ibu bapa menunjukkan teladan yang baik, menjaga solat, mengamalkan Al-Quran serta menjaga akidah dalam setiap tindakan, maka anak-anak akan terdidik dengan iman yang kokoh. Pengukuhan akidah bermula dari rumah. Anak-anak yang dibiasakan dengan doa, solat dan perbualan yang berteraskan nilai Islam akan lebih terpelihara daripada ancaman akidah. Akhir sekali, kita juga memerlukan usaha daripada pihak negara. Kerajaan dan institusi agama mempunyai tanggungjawab untuk memantau penyebaran fahaman sesat, sama ada seperti yang kita lihat sekarang ni melalui media, penerbatan atau pengaruh asing. Maka dalam dunia digital hari ini, banyak ideologi yang merosakkan akidah boleh disebarkan dengan mudah melalui media sosial. Oleh itu, penguatkuasaan undang-undang, kempen kesedaran serta penyebaran maklumat sahih perlu diperkukuhkan. Negara yang menjaga akidah rakyatnya akan melahirkan masyarakat yang kuat dari segi iman dan berakhlak mulia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jelaslah bahawa usaha pengukuhan akidah ini merupakan tanggungjawab kita bersama. Sebenarnya tanggungjawab ini bermula daripada individu, kemudian diperluas kepada keluarga, diperkasakan oleh masyarakat dan akhirnya dipelihara oleh negara. Apabila semua pihak berganding bahu, insya-Allah saya yakin akidah umat Islam kita hari ini akan terus terpelihara daripada sebarang ancaman dan penyelewengan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Baiklah, kita sudah pun mendengar pendapat daripada kedua-dua panel kita atas soalan yang baru saja diutarakan sebentar tadi. Namun saya ingin menambah satu lagi soalan. Soalan tersebut boleh diutarakan oleh mana-mana panel yang mahulah. Soalannya berbunyi, bagaimanakah generasi muda boleh mempraktikkan pengukuhan akidah dalam dunia teknologi hari ini? Baiklah, saya akan ulaskan sedikit. Pada saya, apabila kita bercakap tentang generasi muda dan teknologi, sebenarnya ia boleh jadi peluang dan boleh juga jadi cabaran. Untuk mengukuhkan akidah, anak-anak muda sekarang perlu bijak menggunakan teknologi ke arah kebaikan.
Yang pertama, anak muda kita sekarang perlulah menggunakan media sosial. Media sosial ini sebagai ruang untuk mereka menambah ilmu. Contohnya, anak muda kita bolehlah menonton ceramah, mengikuti akaun dakwah atau membaca artikel Islamik yang sahih. Kedua, pada saya anak muda kita pada sekarang ni perlu elakkan laman atau kandungan yang boleh merosakkan akidah seperti ideologi songsang atau hiburan-hiburan yang boleh melalaikan mereka. Yang ketiga, sertai komuniti atau aktiviti berunsur agama secara maya ataupun fizikal. Seperti anak muda kita sekarang bolehlah menghadiri usrah, kuliah dalam talian dan program di masjid. Jadi dengan cara ini, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, sebaliknya menjadi medium untuk memperkokoh iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, bagaimana pula dengan pendapat saudari Umi Kazrin? Terima kasih atas soalan tersebut. Pada pendapat saya, generasi muda boleh mempraktikkan pengukuhan akidah dalam dunia teknologi dengan menggunakan media digital secara bijak dan beretika. Mereka boleh memanfaatkan aplikasi Al-Quran, ceramah agama dalam talian dan laman web Islamik untuk menambah ilmu. Selain itu, mereka perlu menapis maklumat yang diterima agar tidak terpengaruh dengan ajaran sesat atau kandungan yang melalaikan. Selain itu, media sosial juga boleh digunakan untuk berdakwah dan menyebarkan mesej Islam. Akhir sekali, generasi muda harus mengamalkan nilai akidah dengan menjaga adab serta menjauhi perkara negatif di alam maya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan izin dan rahmatnya, forum kita pada pagi ini yang bertemakan akidah, asas akidah Islamiah dan kesannya serta pencegahan dan pengukuhan akidah telah berlangsung dengan jayanya. Sepanjang forum ini, kita telah mendengar pelbagai kupasan yang amat bermanfaat daripada kedua-dua panel jemputan kita. Izinkan saya merumuskan beberapa perkara penting sebagai penutup kepada perbincangan kita pada hari ini. Pertama sekali, kita telah memahami bahawa akidah merupakan asas iman dan tunjang kehidupan seorang Muslim. Tanpa akidah yang benar, segala amal dan ibadah tidak mempunyai nilai yang sempurna. Akidah ialah dasar yang membentuk cara berfikir, berperasaan dan bertindak dalam kehidupan seharian. Kedua, kita dapat melihat bahawa akidah yang kukuh membawa ketenangan, keyakinan dan istiqamah. Seseorang yang teguh akidahnya akan menghadapi cabaran hidup dengan sabar, redha dan yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah, akidah yang mantap juga akan melahirkan akhlak yang mulia serta sikap yang positif terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Ketiga, para panel juga telah mengingatkan kita bahawa ancaman terhadap akidah sentiasa wujud di sekeliling kita. Dalam dunia moden ini, cabaran itu hadir melalui pengaruh media sosial, budaya hedonisme, fahaman sekular, ideologi songsang. Justru, pencegahan perlu dilakukan dengan kembali kepada sumber ilmu yang benar-benar, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping itu, kita perlu membina kekuatan diri melalui ilmu, amalan dan bimbingan para ulama. Yang keempat, forum kita juga menekankan bahawa pengukuhan akidah bermula dari diri sendiri. Kemudian dikembangkan kepada keluarga, masyarakat dan akhirnya negara. Jika setiap individu memelihara akidah dengan baik, maka lahirlah keluarga yang harmoni, masyarakat yang sejahtera dan negara yang diberkati. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jelaslah kepada kita bahawa akidah bukanlah perkara yang kecil, bahkan ia adalah asas kepada segala-galanya. Oleh itu, menjadi salah satu tanggungjawab kita untuk menjaga dan memperkukuhkan akidah masing-masing agar tidak terpesong daripada landasan Islam yang sebenar. Bagi pihak penganjur, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kedua-dua panel jemputan kita
iaitu Saudari Umi Kazrin dan juga Saudari Rabiatul Adawiyah atas perkongsian ilmu yang begitu bernilai. Tidak dilupakan juga kepada para hadirin sekalian yang setia mengikuti forum ini sehingga di penghujungnya. Sebelum kita akhiri majlis, marilah sama-sama berdoa agar segala ilmu yang diperolehi pada hari ini dapat diamalkan dalam kehidupan kita seharian. Mudah-mudahan akidah kita sentiasa terpelihara, iman kita semakin teguh dan hidup kita sentiasa berada dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja forum kita pada hari ini. Saya sebagai pengerusi majlis memohon maaf atas sebarang kekurangan sepanjang mengendalikan forum ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.